Ya, memang ada logiknya bila perikatan kata kami ada 3 kerusi parlimen di Melaka, UMNO zero. Jadi, kami nak sama rata dalam pilihan raya negeri dalam pembahagian kerusi DUN. Logik tu ada. Bukan logik kerana jumlah kerusi parlimen, tapi logik data yang digunakan adalah data PRU 15 November 2022 dan juga data DUN itu yang digunakan oleh UMNO nak bertanding 21 kerusi adalah daripada November 2021, itu setahun bezanya. Tapi UMNO boleh juga jawab, tengok apa yang berlaku kepada Aminuddin Harun, iaitu bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Itu lagi data baru. Baru tak sampai sebulan lagi data itu. Yang mempamerkan walaupun Aminuddin menang pada pilihan raya PRU 15 di Parlimen Port Dickson, di mana Linggi itu adalah salah satu dari 5 DUN, tetapi tewas juga dalam hal ini. Dan itu adalah data terbaru. Jadi jangan gunakan isu jumlah kerusi parlimen, jangan gunakan isu data terbaru, itu UMNO boleh hujah kembali. Tapi bagi saya, tak logik bagi UMNO nak bertanding kurang daripada 21 kerusi di Melaka. Itu pandangan saya.